Tahu tak, pada 1 April 2014, dua gadis yang merupakan pelajar dari Belanda, Chris Kramer 21 tahun dan Lisen Froon 22 tahun telah memulakan pendakian di laluan Air Pianista yang indah di Panama. Mereka sepatutnya pergi bersama pemandu pelancong pada keesokan harinya. Namun mereka memutuskan untuk mendaki sendiri lebih awal bersama seekor anjing milik pemilik hostel mereka. Pada waktu malam, anjing tersebut hanya pulang sendirian, tetapi Chris dan Lisen tidak pernah kembali dan ia mencetuskan salah satu misteri kehilangan paling menyeramkan ketika itu. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun hanya 10 minggu kemudian barulah petunjuk pertama ditemui. Seorang wanita tempatan menemui beg galas milik Lisen di tepi sungai yang sangat jauh dari laluan asal mereka. Di dalam beg tersebut terdapat barangan peribadi yang masih dalam keadaan baik. Ia merupakan wang tunai, 2 pasang cermin mata hitam, pakaian dalam dan yang paling penting, telefon bimbit kedua-dua mangsa serta sebuah kamera digital yang mengandungi segala rahsia mengerikan tentang apa yang berlaku di dalam hutan tersebut. Hasil analisis forensik terhadap telefon bimbit mereka mendedahkan perjuangan hidup dan mati yang sangat tragis. Hanya beberapa jam selepas mereka memulakan pendakian, rekod menunjukkan mereka telah cuba menghubungi nombor kecemasan berkali-kali. Namun tiada satu pun panggilan yang berjaya disambung kerana ketiadaan isyarat di dalam hutan tebal tersebut. Apa yang lebih menyeramkan, telefon Chris Kramer terus dihidupkan setiap hari sehingga 11 April. Namun seseorang telah cuba membuka kunci telefon iPhone milik Chris tanpa menggunakan kod PIN yang betul sebanyak berpuluh-puluh kali. Ini menimbulkan teori sama ada Chris sudah terlalu lemah untuk memasuki kod telefonnya atau ada orang lain yang cuba menceroboh telefonnya. Penemuan yang paling mengelirukan adalah 90 keping gambar yang dirakamkan menggunakan kamera digital Lisen pada awal pagi 8 April antara jam 1 pagi hingga 4 pagi. Kesemua gambar tersebut diambil dalam kegelapan di tengah-tengah hutan rimba. Gambar-gambar tersebut menunjukkan tebing batu, dahan pokok dan cebisan plastik merah yang diikat pada kayu, berkemungkinan besar sebagai tanda isyarat. Salah satu gambar yang paling terkenal menunjukkan bahagian belakang kepala Chris yang menampakkan rambut merahnya. Pakar percaya mereka menggunakan flash camera untuk melihat di dalam gelap atau cuba memberi isyarat kepada helikopter penyelamat yang mereka dengar dari jauh. Beberapa bulan kemudian, sisa-sisa rangka mereka ditemui bertaburan di sepanjang sungai. Penemuan ini tidak menambahkan misteri itu. Sebaliknya, menimbulkan lebih banyak persoalan. Hanya sebahagian kecil tulang ditemui, termasuk tulang pelvis Chris dan sebelah kasut boot yang masih mengandungi tulang kaki Lisen di dalamnya. Apa yang pelik, tulang pelvis Chris ditemui dalam keadaan putih bersih, seolah-olah ia telah terdedah kepada bahan kimia atau proses perebutan yang tidak normal bagi persekitaran hutan. Manakala tulang Lisen ditemui masih mempunyai sisa tisu yang mereput